Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel guys. Okay guys, di video kali ni macam korang baca tajuk di atas, hari ni aku nak buat reaction true horror story point of view, okay? Okay guys, sebelum aku nak lanjutkan kita punya reaction ni, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak yang pada korang yang dah tengok video aku yang lepas, dan juga aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah like, komen dan subscribe channel aku. Aku punya channel YouTube dah cecah 99k lebih dah guys. Aku sangat-sangat teruja pada korang yang tak berhenti stop doakan aku supaya aku sukses sampailah sekarang ni, okay? Macam korang biasa tengok, aku dah buat reaction true horror story. Hari tu aku buat sorang-sorang tau. Tapi hari ni aku tak berseorangan. Hari ni aku ditemani oleh Wawa dan juga seseorang. Tetapi sebelum tu aku nak invite dulu seorang demi seorang, okay? Apa-apa pun, jom kita invite Wawa dulu. Let's go. Wawa! Okay guys, so sekarang Wawa dah masuk kat sebelah. Wah, apa khabar dulu Wah? Weh, khabar baik lah weh. Ambos, sejak sekarang ni dah busy-busy kan? Macam mana pula kita? Mentah dapat 6A. Oh, belagak kau Liak, tak kabur kau Ya Allah, jangan. Astagfirullahaladzim, jangan. Apa-apa pun, engkau kena ucapkan terima kasih kepada diorang sebab diorang dah tolong doakan kau. Alhamdulillah. Terima kasih ke semua-semua yang doakan aku. Terima kasih je. Engkau lah pula kena doakan untuk diorang. Ya, selalu. Ya, supaya korang diberikan kesihatan walafiat. Lepas tu korang sentiasa tengok video aku dengan Wawa dengan Abang Ikmal sekali. Apa Apa Okey, kita orang bukan dua orang je. Ya, takkan lagi kita orang dua orang. Lagi seorang ni. Lagi seorang. Susah gila nak masuk dalam konten. Ya, dia jarang betul masuk dalam konten aku. Dah sekian lama, dah lama gila tak masuk. So hari ni aku kita bawakan khas untuk korang semua, dijemputkan Ikmal. Aduh lah, sekian lama lah dia tak masuk kita punya channel ni. Dah busy-busy dah. Kemain. Bukannya aku ni yang tak nak masuk. Apa tu? Orang tu asyik buat video dengan girlfriend dia je. Anak ada. Asyik berdating. Jangan cakap kuat-kuat lah. Pesanan. Orang dia asyik berdating aja dua orang tu. Kalau buat konten dah tak nak dah tengok muka aku macam muka beruk dia tak nak. Sebab dating je. Ada start lah video kau. Okay, sebelum tu, jom kita masuk dalam true horror story point of view. Let's go. Aidil. Memang nama dia Aidil ke? Tak tahu, cuba kau call dia. Tengok kau jangan tak tengok. Tengoklah, apa main game je pun. Aku rasa dia duduk dengan kawan dia lah. Kawan ke adik dia? Kawan. Aku tak depan ni. Macam ni kau. Kau dekat sikit. Tak dapat. Kau je. Aku rasa kawan dia mengigau. Ngigau kau macam tu? Kawan dia mengigau macam macam kau lah. Alah. Macam tu. Okay. Okay, jom, let's go. Okay, bagus. Okay. Bengkak mata dia. Bengkak? Mata dia bengkak tau. Sebelah buka, sebelah tak? Dia tadi pause dulu nak tengok kawan dia. Okay. Jangan dah tadi tadi. Sekarang ni bila nak start game? Dia main game apa no? Okay. Oh, aku ingat dia macam duduk rumah sewa. Macam rumah mak dia, besar rumah dia. Ya, adik dia sini. Adik? Yelah, aku rasa adik dia lah. Kan betul? Dah cakap dah tadi. DCI. Aku. Aku tak sedap duduk, aku takut. Dia lapar. Aku dengar dua bisik. Siapa bisik? Apa kemana? Mana ada? Ke dalam ni? Dalam ni lah. Dalam ni Cuba dengar. Orang. Lah. Kau tak dengar pun. Apa benda ni? Hantu tak keluar lagi. Kau dah. Weh, sorry lah. Takut. Ni aura. Hantu tu dia baru. Tak sentuh pun lagi. Kalau hantu tu. Oi. Hantu tu lagi bermulut Ikmal. Okay, let's go. Okay.
Tengok Wawa. Yelah. Aku Apa masalah korang ni? tak, aku dah aku dah terkejut tadi. Cepatlah, cepat. Aku ni baru tengah fokus tahu tak benda ni. Tak Suara kau tu aku kaget. Apa benda aku korang yang terkejut aku boleh ni. Okey. Kau kena tiba lagi Tadi main tengok kau tiba. Kan namanya cakap kau nak sembarang dulu sama sebelum. Dia orang Singapura. Kalau kita hempap. Ah. Tindih. Tindih. Dia kena? Empap. Dia kena. Kalau Singapura hempap, kita tindih. Kau degil lah. Kau gigit tak? Panas. Alamak. Alamak. Okey, maksudnya dia ada Bukan. Senyap. Okey, sabar. Sama, aku pening. Bagi aku tarik nafas gila. Aku tak boleh. Okey. Bulu rumah aku cabut ni. Korang standby. Siapa yang dekat belakang? Jangan Tengok. pandai tempat lain. Tengok. Weh. Okey, kat situ adik dia. Maksudnya kat luar tadi tu. Siapa? Weh, ni memang kena hempap ni. Sini aku kena tijingan sebelah marah lah. Sorry dia. Aku terkejut. Aku dengar dia orang hentak kaki kat atas tadi. Sumpah tadi aku dengar dia orang hentak kaki kat atas. Kau janganlah aku nak terkencing. Itu jiran yang marah. Taklah. Korang ni je. Takut jiran tu Takut dia burung. Okey, go. bau sikit. Akif. Akif pula dah. Akif pula. Aidil. Ni Akif. Ni lah yang tu. Tadi Aidil ni. Akif yang kena. Dia macam point of view abang dengan adik dia tadi. Maksudnya Betul. YouTube channel kau tahu kau yang kena sangat banyak. Ya. Okey. Dia nampak hantu tu kan nanti? Dia tengah tidur, dia boleh nampak abang dia tengah main game. Memang dia tu. Okey. Lepas tu YouTube. Okey, bang. Okey. Sabar. Abang pun dia tengah takut ni. Aku tahu dia tengah takut. Wawa pun dia tengah takut. Jangan takut bang. Wah, jangan takut. Aku ada. Aku bagi mic ni dekat Wawa supaya dia bercakap dia macam tak function. Ya, dia pandang pintu. Tak function ni. Kau jangan takut sangat Wawa Okey. Kau macam over sangat. Kau dah dapat Over. 6A. Lepas tu kau dah tak nak tengok kan. Betul. Tak kau dia. Weh. Bang. Aku nampak sesuatu. Itu bukan pocong kan. Weh. Itu pocong kan. Cuba dekatkan sikit. Abang maaf aku tak. Eh, Aku bantu nampak tu. Apa benda kau ni over sangat ni? tahu. Tu tengok ni. Tengok tu. Pocong. Aku nampaknya separuh je. Aku ingat almari tadi tu aku macam tu pocong ke? Tapi bila makin dekat tak apa lah video je lah. Masalahnya Wawa first tengok muka ni. Over. Tahu? Jom, let's go again. Dia macam panggil abang dia lah. Bang pocong. Abang dia pula tengah sedap main game macam. Dia tolong nak cakap tau. Okay. Wih, pocong tu tak. Air, minum. Wih, bau mulut dia. Asli. Cepatlah habis. Sabar. Apa lambat sangat habis ni? Wih, Dia sambung mati. sabar. Jangan. Kau jangan takut. Wawa tengok. Yang pick up kaget. Okey. Tak ada apa, santai. Okey, ni challenge, jangan jerit. Okey. Kau terkejut, kau jangan jerit. Okey. Jadi dia siap kau. Tengok sini.
jerit. Jangan jerit. Tengok di sini. Aku tak mana ni. Aku tengah tengok lah ni lagi dong. Tolong, aku nak terkencing. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Kau tanya aku, kau tahu. Itulah pocong tu dia tengah melompat. Kau jangan jerit kau jerit memang kau cirit. Pocong tu pocong tu dengan abang dia. Kau pandang lah pada tu. Dia nak bagi tahu abang dia kat situ ada pocong. Mata aku dah Diam, diam. Tengok adik kau cepat lah ya Allah. Kau cakap apa tadi? Aku tak jerit. Bukan. Kau jangan cakap something tadi. Kenapa? Siapa jerit cirit? Siapa jerit? Tiga-tiga jerit sekarang ni. Aku tak jerit aku macam tu je. Tak ada. Kau jangan membongkak aku. Kau cirit ke beli busuk lah? Bukan. Kau wawang kau kentut ke kau? Aku rasa Wawa ni cirit ni. Kentut ke apa benda ni? Apa ni fitnah lah. Tak siapa cirit kentut ni? Tak. Ya astagfirullahalazim. Sabar. Okey, dengar ni. Lari dah. Okay guys, itulah dia orang kata apa, reaction point of view true horror story. Aku Wawa dan Ikmal. Korang boleh tengok. Ya Allah, sakit jantung aku ni. Ya, betapa riuhnya Ikmal dengan Wawa. Aku tak tahu kenapa lah diorang bising aku sangat. pula. Engkau lah. Benda tengok cerita je pun. Dia punya menjerit dia tu, astagfirullahalazim. Aku rasa jiran sebelah tu dia dia tidur boleh bangun semula, kau tahu tak? Okay? Korang kena share bagi 100k guys. Subscribers, okay? Kalau korang ada suggestion apa-apa, korang boleh komen saja di bawah, okay? Aku dan Wawa dan Ikmal akhiri majlis video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye.